Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak masukkan rajah yang ada chapter number sini. Contohnya 1.1, ni chapter 1, rajah 1 dia ada satu sini. Okay. Dan sekarang ni kita namanya kita insert caption sini. Pergi ke reference, insert caption. Insert caption bukan insert citation. Kita sini kita tak nak figure bahasa Inggeris, kita buat new label chapter rajah. Rajah, klik OK. Kalau kita nak include numbering, kita klik numbering ni. Kita nak include chapter number, jadi dia akan buat jenis satu persatu. Numbering kita nak ni titik, bukan hyphen. Hyphen ni ada titik. Jadi 1 point rajah 1.1. Jadi kita klik OK sini. Jadi kan keluar macam ni lah. Jadi apa gunaan ni? Gunaan ni bila nanti kita nak masuk dalam senarai rajah, contohnya sini, kita boleh masuk secara automatik. Kita boleh ada table sini. Ni bukan senarai rajah ni, ini senarai tanda balik. Kita delete dulu ni. Okay. Jadi kita masuk dalam senarai rajah, kita klik sini dan kita pergi reference, kita insert table of figure ni. Okay, jadi kita akan dapatnya ni rajah 1, rajah 2. Dia automatik dia keluar. Ini kita tak nak ada ni. Okay. Kita klik OK ni. Jadi dia akan keluar macam ni. Senang, nanti kita automatik terus. Tapi yang penting sekarang kita namakan kita punya rajah-rajah tu, kita menggunakan kaedah ni lah. Kita tengok yang bahagian contohnya yang bab kedua. Kita ada contoh, kita tengok jadual pula. Jadual, kita tengok jadual mana yang ada jadual. Jadual tak ada jadual. Okay, kita ada jadual ni. Okay, ni jadual pun sama juga. Kita caranya kita klik kat sini dan kita insert caption. Jadi kita nak guna rajah, kita nak new label jadual. Okay. So kita nak ada numbering dia, include chapter number. Ni kita nak titik. Okay. Dia dapat jadual 3.1. Adanya kita klik OK. Jadi kita dapat je dia. Okay. Jadi bila kita masuk dalam kita punya jadual tu. Okay, jadi bila kita dah buat macam ni, kita tak perlu langkah-langkah panjang-panjang tu lah. Kita boleh copy paste saja yang nama ni. Okay, kita dapat satu kan. Nantinya kita nak untuk buat jadual lain, kita hanya copy ni lah. Copy ni je. Jadi dia cepat sikit. Kita Ctrl C, copy, dan kita cari jadual lain. Contohnya kita search lah jadual. Mana jadual lagi? Jadual ni kita klik kat sini, kita paste di sini. Ctrl V. Jadi kita dah dapat ni.
Tapi dia tadi jadual yang tadi tu 3.1 kan, ini lepas tu 3.2. Jadi kita select yang ni tekan F9. Ini dia akan ubah 3.2 automatic ikut urutan tu lah. Contoh sekali lagi kita tengok jadual lain, kita search jadual lain. Ni 3.2 dah, 3 point seterusnya. Okey, yang ni pula kita tengok jadual ni, kita copy paste je sini. Select ni kita tak nak kan, jadi kita paste sini. Okey, jadi kita select ni tekan F9. Jadi dia akan ubah 4.1. Jadi senang lah. Jadi bila kita tak masukkan dalam kita punya table content, kita tinggal tu je. Jadi kita tengok kita tengok macam ni kita bila kita masukkan tu champagne. Okay, kita save dulu ni. Okay, kita bagi ke kita punya table of senarai jadual. Yang lama ni kita buang dulu. Okay, jadi kita cuba masukkan senarai jadual. Kita pergi dekat reference ni, hanya kita insert table of figure sini. So kita ni kita pilih jadual. Kita tak nak ada titik-titik ni, kita klik OK. Dia kan keluar macam mana senarai jadualnya.